Semalam, kan Kak Long kan ada majlis tahlil dengan uh, sambut menantu dekat rumah makcik Kak Long. Uh, Daripada rumah makcik Kak Long, Kak Long balik dari sana, Kak Long sebab ada makanan banyak, jadi Kak Long niat tak apalah kita kongsi rezeki dengan anak yatim dengan ibu tunggal yang selalu kami bantu tu. Jadi Kak Long dah siap bungkus makanan tu semua, Kak Long sampai dekat rumah kakak tu dalam pukul 6:30 petang semalam. Jadi Kak Long tak sangka terjumpa dengan seorang budak ni. Kak Long tak tahu macam mana nak cerita. Tapi Kak Long rasa begini, kita semua kena aware. Maksudnya, uh, macam mana cakap kan? Budak ni dia sebenarnya dia ada mak ayah. Cuma dia ada masalah keluarga. Okey. Jadi budak ni budak perempuan, uh, form 1. Jadi memang Kak Long biasalah hantar bantuan dekat keluarga ni. Jadi semalam untuk kali pertamanya Kak Long dapat bercakap dengan dia. Kebetulan dia datang datang rumah kakak yang ibu tunggal tu, datang main dengan anak yatim tu. Jadi Kak Long pelawa adik ni untuk makan makanan yang Kak Long bawa. Tak tahu apa yang menyedihkan Kak Long adalah dia datang kat rumah tu, tapi bila dia nampak Kak Long dari jauh, dia menyorok dekat balik pokok. Jadi Kak Long panggil dia. Kak Long panggil dia datang. Dia tak nak datang. Memang dia tak nak datang. Kak Long cakap datang sini makan. Dia datang sini makan sekali. Makan dengan tu lah, dengan anak yatim tu kan. Tak nak makan. Jadi Kak Long tanya dengan kakak yang ibu tunggal ni, apa masalah dia. Jadi yang ibu tunggal ni dia memang kenal dengan ibu kepada adik ni. Jadi dia cerita, tak tahu cerita dia apa. Dia kata dia dia terdengar ayah kepada adik ni, dia selalu bergaduh dengan ibu kepada adik ni. Jadi dia mengeluarkan kata-kata makian. Okey, apa yang Kak Long nak cakap dekat sini adalah macam mana ibu dan ayah yang sanggup bergaduh sampai menyebabkan anak tu akan ada inner child trauma. Maksudnya apa yang Kak nampak dia semalam, dia adalah seorang anak yang baik, dia tutup aurat, tapi dari segi wajah dia memang kita boleh nampak lah, dia punya self